channel. Bro, so hari ni kita nak prank call lagi sebab lama kita nak prank call kan. So aku nak prank macam ni. Macam ni aku kata sebab nama dia aku nak pergi rumah Acan. Kalau Acan call, kalau macam ni lah kalau Acan nak call, kita kata kita ambil bola. Tolong ambil bola. Nanti bawa bola pergi rumah Taki. Macam tu. Kalau Taki call, nanti bawa badminton pergi rumah Taki. So kita try untuk kita call. Let's go. Aku dah angkat. Ni. Yang budak. Gambar rumah. Jom. 1, 2, 3. Bismillah. Ni bagi Taki je boleh tak? Bagi Taki boleh tak? Bagi Taki. Nak borak dengan Taki je. Apalah. Ni Taki. Apa? Suruh apa? Hello? Assalamualaikum. Hello? Hello? Weh, Apa? esok bawa raket badminton tau pergi rumah Acan. Esok bawa raket badminton pergi rumah Acan tau. Di rumah Acan? Aku kat Kelantan . Oh iya ke? Okey, silap salah. Sorry ya. Bukan kau calam. Aduh kau ni. Apalah. Pantai kau tahu. Okey, bye. Ni. Ha? Kau kat mana? Kau kat mana? Kat rumah. Rumah. Kau tak balik mana ni kan? Tak mana balik. Cakaplah dengan kau. Balik dah Temelur Raya Haji ni. Ada aku, ada Acan, ada semua. Semua orang ada kecuali kau. Tapi aku dah itu aku dah pujuk ayah aku. Lepas tu ayah aku cakap Teraja pujuk. Boleh? try ya. Okey. Baik tak? Baik kau. Salam. Selamat ayah dah. Ya, tengok tadi dia marah sebab dia kata macam ni, aku ada kat puncak alam. Aku ada kat puncak alam, bro. So sekarang ni kita try mangsa yang seterusnya. Tu Hasan. Kita cari call Hasan Umar. Kita try lah. Tapi tak boleh kak sebab Hasan Umar kan dia ada ni. Tak apalah. Okey lah. Sampai situ saja dalam video kita kali ni. Korang kalau suka video prank lagi, korang boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe. Okay, bye. Korang, ayah dah balik tak? Aku tak balik. Okay, bye.